Tawaf ni nampak mudah, tapi tahukah anda kalau tersilap syarat, tawaf boleh jadi tak sah? Ramai jemaah buat tanpa sedar. Tawaf ni adalah rukun umrah dan rukun ni mesti dibuat dengan betul. Kalau tawaf tak sah, umrah juga jadi tak sah. Jadi dalam video ini saya akan terangkan cara tawaf yang sah dan betul, langkah demi langkah dengan bahasa yang mudah difahami. Sebelum tu Haji Najah, tawaf ni bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan, bermula dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Tawaf ini dilakukan dalam keadaan yang suci, menutup aurat dan mengikut tertib yang betul. Sebelum memulakan tawaf, pastikan 6 syarat ini dipenuhi. Kalau tidak, tawaf kita ni boleh jadi tak sah. Syarat yang pertama adalah suci daripada hadas besar dan kecil. Mestilah berwuduk. Kalau wuduk batal semasa tawaf, tawaf juga batal dan perlu ulang balik. Syarat yang kedua adalah menutup aurat. Aurat lelaki dan wanita mestilah ditutup dengan sempurna sepanjang tawaf. Syarat yang ketiga adalah tawaf mestilah dilakukan di dalam kawasan Masjidil Haram, bukan di luar. Syarat yang keempat adalah Kaabah berada di sebelah kiri. Semasa tawaf, Kaabah mesti sentiasa berada di sebelah kiri badan, bukan depan atau kanan. Syarat yang kelima, mestilah cukup 7 pusingan. Kalau kurang 1 pusingan pun, tawaf kita tidak sah. Syarat yang keenam, tawaf dilakukan di Hajar Aswad. Setiap pusingan mestilah bermula dari garisan Hajar Aswad, walaupun hanya dengan isyarat tangan. Cara melakukan tawaf langkah demi langkah. Langkah yang pertama, berdiri sejajar dengan Hajar Aswad. Niat tawaf dalam hati, tak perlu lafaz kuat, cukup niat kerana Allah SWT. Langkah yang kedua, berdoa sepanjang tawaf. Tiada doa wajib khusus. Boleh baca doa sendiri, zikir atau ayat Al-Quran. Jangan stres nak hafal doa yang panjang-panjang. Langkah yang ketiga, lengkapkan 7 pusingan. Setiap kali sampai ke Hajar Aswad, itu dikira 1 pusingan. Ulang sehingga cukup 7 pusingan penuh. Kesimpulannya Haji dan Hajah, tawaf bukan sekadar mengelilingi Kaabah, tetapi ibadah yang ada syarat dan tertib. Bila kita buat dengan betul, insya-Allah umrah kita ini sah dan diterima oleh Allah. Jadi Haji dan Hajah, jika video ini memberi manfaat, sila like dan komen di bawah.